Dalam satu riwayat Muslim menceritakan tentang hak-hak Muslim. Apa hak kita sebagai umat Islam ni? Ada hak ada tuan-tuan. Mana hak ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla ketika mana kita di akhirat nanti. Dan antara Islam dengan Islam ada hak-hak yang kita dapat, yang kita perlu beri dan yang perlu kita nikmati. Hak ini kunci-kunci ke syurga. Itu bahasa dia. Yang pertama, hak sesama Islam ni pertama memberi salam. Kita ada hak. Kita kena bagi salam dan jawab salam. Itu pertama, memberi salam. Itu hak kita. Dalam riwayat Muslim khabar ini hak kita. Kalau lupa kawan kita, Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar? Sihat ke Tuan Haji? Ada lagi kedurian? Masa gitu. Yang kedua, memenuhi jemputan. Kalau dia jemput kita kenduri contohnya. Yang mana kita tidak ada keuzuran, kita kena mari. Memenuhi hasrat, hajatnya. Yang ketiga, memberi nasihat apabila perlu dan diminta. Kita kena beri nasihat kat kawan kita, tengok lemah, tengok dia sedih, beri nasihat. Kenapa nikmat? Hak yang keempat, orang Islam kita kena bagi mendoakan orang yang bersih. Ini kita pernah cerita sebelum ni tentang Adam alaihissalam, Nabi Allah Adam diajar apabila bersin sebut Alhamdulillah. Kita dengar dia bersin, kita pula jawab, kita pula balas apa? Ya rahamu Allah. Ini hak ada ni, mendoakan orang yang bersin. Kena doakan dia. Tak reti bahasa Arab, doa bahasa Melayu tak apa. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan, kesejahteraan, kesihatan kepada kamu. Dia pun sebut Alhamdulillah, kita pun sebut Ya Rahamukallah. Dia pun jawab lagi Yahdikumullah wa yuslih balakum. Doakan lagi. Itu adab kita. Dan yang kelima, hak antara Muslim menziarahi orang yang sakit. Kena. Ada jiran kita, kena tanya jiran kita. Kita ada ahli karyah, ada grup ahli karyah. Datang kuasa masjid, kita tanya sepatah dalam grup ahli karyah, Assalamualaikum. Nak tanya hari ni, adakah ahli karyah kita yang sakit? Ahli karyah kita yang uzur? Ahli karyah kita yang tak ada makanan? Maklum kat kami geng masjid. Ada beras kami bagi, tak ada kita mohon kat Baitul Mal itu. Baru orang dalam rasa itu hak dia. Dia perlukan. Okey, bukan tersebut orang yang sakit ke susah sebagainya. Dan yang keenam, menziarahi ataupun kita menziarahi jenazah. Orang meninggal, kita kena mari tengok. Saudara kita tu, adik-beradik kita, kena mari. Kena bantu dia, uruskan dia.